Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih buat rakan-rakan sahabat-sahabat yang hadir dalam kita punya sesi kita. Okey, iaitu dalam sesi preview okey di Airbus Smart. Okey, yang mana kita nak menjana pendapatan unlimited daripada rumah dengan hanya menggunakan smartphone. Okey, jadi kita nak cari satu peluang, satu cara macam mana untuk kita menambah okey ataupun kita nak tambah lagi pendapatan kita yang sedia ada. Okey, insyaAllah malam ni kita akan kongsikan kepada anda, alright, bagaimana ataupun peluang-peluang peluang-peluang untuk kita menjadi affiliate untuk kita menjana pendapatan yang lebih dengan hanya menggunakan smart digital. Baik, jadi sebelum tu salam perkenalan daripada saya. Okey, saya nama diberi Nur Idayu binti Azami. Okey, brand saya Coach Ayu ataupun nama muslim Cik Ayu. So yang mana saya berasal daripada Johor Bahru. Merupakan seorang bekas jururawat, merupakan full-time housewife, merupakan seorang usahawan sebelum masa. Okey, merupakan Airbus Group Manager, trainer dan juga diberi tanggungjawab sebagai CEO. Jadi ini adalah sedikit latar belakang yang mana saya boleh kongsikan dengan anda semua insya-Allah. Jadi pada hari ini so kita dapatlah berkenalan dengan anda semua Alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita nak masuk kepada kita punya topik kita pada malam ini, so kita nak tahu dulu apa kita punya objektif kita di sini. Yang pertama adalah kita nak melatih dan juga membimbing ahli-ahlinya dengan ilmu, skill dan juga pengalaman. Okey, dalam bidang keusahawanan dan juga e-commerce secara online digital secara profesional. So kita ada menyediakan education lah dekat sini, kita ada ilmu. Kemudian yang kedua, kita nak mencipta peluang keusahawanan di mana syarikat dan juga komuniti seiring berjaya. Jadi kita nak buka peluang kepada ramai lagi orang di luar sana untuk belajar menjadi usahawan di sini. Jadi kita ada menyediakan satu program yang kita panggil affiliate marketing iaitu perniagaan alaf baru. Jadi perniagaan apa yang kita nak kongsikan sekejap lagi kita akan bagi tahu. Baik, so ini adalah kita punya carta organisasi yang ada di Airbus, Airbus Smart dan juga di Airbus Care yang mana diketuai oleh kita punya tuan pengetua kita. Okey, Tuan Faizal bin Ismail dan juga merupakan founder kepada bisnes digital. Okey, saya dan juga kita ada barisan HQ yang lain. Okey, dan juga untuk pengetahuan anda dekat sini kita ada juga menubuhkan satu organisasi iaitu di bawah pengurus agensi Airbus Smart Malaysia. Okey, sekiranya insya-Allah ada rezeki untuk anda bersama dengan kami, insya-Allah mereka akan membantu anda. Okey, yang mana mereka terdiri daripada leader-leader dan juga mereka yang telah menjana pendapatan lebih daripada 4 angka So ramai lagi sebenarnya. Jadi insya-Allah mereka ini akan guide anda daripada masa ke semasa. Baik, untuk pengetahuan anda, kita di sini berdaftar dengan SSM. So kalau anda nampak kita ada dua sijil dekat sini kita company kita Airbus Network dan juga kita ada menyediakan untuk Airbus Academy. Kita ada academy kat sini Baik. So ini adalah kita punya carta kita yang ada dalam kita punya company iaitu di bawah Airbus Network. So you boleh nampak dia punya structure dia. Okey, yang mana di sini kita ada menyediakan Airbus Franchise Network iaitu kita ada menyediakan sistem Airbus Smart. Hari ini kita akan kongsikan kepada anda. Kemudian untuk Airbus Care, kita ada untuk Airbus Shop dan juga kita ada untuk Academy Airbus. So semua ini yang mana kita nak rangkumkan yang bersama dengan kita, yang bersama dengan kita punya community. Okay, so anda akan dapat ilmu, you all akan dapat kerjaya dan juga you akan dapat real business. Okay, baik. Untuk pengetahuan anda pada hari ini, rata-ratanya inilah sebenarnya yang berlaku. Okay, so Cik Ayu yakin dan pasti anda yang hadir pada hari ini sedang mencari peluang ataupun untuk menambah lagi peluang-peluang yang dah ada, kita nak tambah lagi. Baik, so untuk pengetahuan anda pada hari ini sebenarnya ramai yang nak berniaga. Betul ke betul? Kita teringin kan tengok kawan-kawan kita berniaga macam best je kan. Kita pun nak juga berniaga. Tapi selalunya apa yang berlaku pada kita? Yang pertama adalah kita tak ada ilmu. Setuju tak? Kita tak ada ilmu. Ini dia masalah dia. Kemudian kita tak ada mentor. Kita tak tahu macam mana kita nak rujuk. Tak ada guru, tak ada orang yang guide kita. Kemudian kita tak tahu nak buat bisnes apa. Kan? Kemudian tak tahu bagaimana nak bermula. Tak ada pula modal yang besar. Kemudian tak tahu produk apa dan juga tak ada sistem. Ini yang berlaku pada kita hari ini. Jadi hari ini kita buat bisnes adalah disebabkan ikut-ikutan. Betul tak? Kita tengok kawan kita buat bisnes, macam best je kan. So kita pun buat. Kawan kita tu dia ada ilmu, kita ni tak ada ilmu. So kita makin lama kita buat bisnes lompat. Penat sebenarnya. Penat. Jadi kita nak cari satu platform yang boleh orang kata bisnes itu boleh menjaga kita sepanjang hayat. Ada kejap lagi kita kongsikan kepada anda.
Okey, jadi kat sini kita lebih kepada kita utamakan yang pertama ilmu, okey, dan juga kita menyediakan peluang-peluang untuk kita apa orang kata generate income. Sebab kita perlu ada satu platform. So bila kita ada satu platform, insya-Allah dengan platform tu ada. Insya-Allah moga dipermudahkan. Okey, baik. Kalau anda lihat di skrin anda sekarang ni, okey, jadi welcome selamat datang dalam dunia yang moden baru sekarang ni dunia baru. Jadi untuk pengetahuan anda sekarang ni semua orang sedang tercari-cari peluang. Tak kira lah apa pun kita punya status, tak kira lah apa kita punya pangkat, tak kira lah siapa kita, semua sekarang ni sedang tercari-cari peluang. Suri rumah sekarang ni ramai yang nak menjana pendapatan. Student yang fresh grad, yang belum lagi dapat pekerjaan dan sebagainya, semua dah berebut-rebut untuk buat income. Betul tak? Kemudian orang yang bekerja nak tambah side income sebab satu bisnes, satu kerja saja tak boleh menampung untuk kehidupan kita sebab kos kita sekarang makin besar. Barang-barang keperluan sekarang dah mahal. Apa lagi? Banyak kos sara hidup kita sekarang makin tinggi. Jadi dengan satu sumber pendapatan tak cukup sebenarnya. Kemudian peniaga offline yang nak tambah kepada channel online. Sebab sekarang ni dunia trending kepada online. Kalau kita masih ikut cara yang sama, kita buat secara offline saja, so kita akan apa orang kata ketinggalan dan kita akan bersaing dengan ramai orang. Jadi kena ambil tahu tentang IT. Kemudian mereka yang serius nak bisnes tapi tak tahu nak jual apa. Kita ada modal. Okay, so kita minat nak buat bisnes tapi kita tak tahu nak jual apa. Jadi kalau yang hadir pada hari ini, okay, anda mempunyai hajat ataupun tercari-cari peluang untuk menjalankan bisnes, okay, sama ada you nak buat secara part time ataupun full time daripada rumah dan sebagainya. So insyaAllah platform ini boleh membantu anda sedikit sebanyak. Okey, jadi saya nak memperkenalkan kepada anda sistem yang kita nak share kepada anda pada hari ini iaitu sistem AirBoss Network. Okey, yang ada dalam kita punya company kita, okay, dan juga konsep yang kita nak bawa masuk kepada anda. Yang mana pada hari ini siapa yang bersama dengan kita, so anda akan dapat sistem AirBoss Smart. Nama dia adalah sistem AirBoss Smart. Sistem AirBoss Smart merupakan sistem peruncitan yang menjadikan pasar raya atau kedai runcit di luar sebagai rakan strategik kepada ahli untuk mengurus belanja hangus dan mendapatkan barang dapur secara percuma melalui penebusan atau redeem point yang terkumpul dalam sistem. Okay, jadi bahasa mudah kita nak bagi faham dekat sini. Okay, pada hari ini you all semua akan dapat sistem kedai runcit yang mana kita boleh access dalam kita punya smartphone. Kalau kita fikir kedai runcit kita dah boleh bayangkan apa? Gula, beras, sabun dan sebagainya. Betul tak? Barang-barang runcit kan? Yang best ni dekat sini anda akan dapat sistem tu. Sistem kedai you all akan dapat. Tapi kat sini kita bukan jual barang. Cik Ayu ingatkan dahulu. Walaupun you faham tentang peruncitan, you faham tentang kedai runcit dan you nampak dalam you boleh bayangkan, tetapi Cik Ayu nak ingatkan kepada anda, di sini kita bukan jual barang. Okay, so itu bonus untuk anda. Nanti Cik Yu share kepada anda. Kemudian kita punya konsep kita mudah iaitu membership program. Just memperkenalkan sahaja. Okay, just share. So, orang lain akan dapat manfaat. Kita ada satu benda baik, kita share pula kepada rakan-rakan yang lain. Iaitu konsep membership program, referral program, member gets member. So, kita menggunakan satu orang kata yang trending sekarang ni iaitu affiliate. Okay, iaitu affiliate. Ramai sekarang ni orang buat bisnes secara
menggunakan konsep affiliate sebab dia mudah. Satu, kita tak perlu nak keluarkan kos yang besar, tak perlu nak simpan stok, tak perlu orang kata nak post barang dan sebagainya. So kita buat bisnes secara smart. Kita buat bisnes secara smart. Baik. Jadi saya nak kongsikan kepada anda yang mana untuk pengetahuan anda, sebenarnya di sekeliling kita ni dah ramai dah. Banyak sebenarnya company-company yang telah berjaya yang hanya menjalankan bisnes secara online. Dan juga mereka hanya menyediakan sistem. Mereka hanya buat sistem menyediakan platform kita juga baik. So kalau kita untuk kita tak kan mana dapat dan so jadi kedai buat kedai kan tak payah menang dia jadi kecil tak apa memang dah nice. Okey, kita tengok seterusnya. Oyo, pernah nampak kan logo ni? Bersepah-sepah kan hotel orang lain sebagai bisnes mereka. Very smart. Dia hanya buat sistem saja. So kita nak duduk dekat hotel bajet, kita boleh masuk dalam dia punya sistem dan kita boleh pilih mana-mana hotel bajet yang kita nak. Okay, jelas So mereka ini buat bisnes dengan cara yang simple, smart, okay, dan juga menguntungkan. Jadi untuk pengetahuan anda, pada malam ini, okay, siapa yang baru first time hadir, okay, tahniah kepada anda sebab anda adalah orang yang pertama mengetahui kewujudan Airbus Smart. Untuk pengetahuan anda, Airbus Smart, Alhamdulillah kita dah run selama 3 tahun. Okay, so anda boleh nampak logo tu. Baik, Airbus Smart ni yang mana kita menjadikan partner strategi sektor peruncitan, menjadikan pasar raya orang lain sebagai kita punya bisnes. Jadi Airbus Smart perlu ke nak buka kedai fizikal? Tak perlu. Sebab apa? Sebab kedai tu memang dah ada dekat luar. Lotus, Mydin, Speakmart, dah ada dah kedai tu kat luar. Jadi kita tak perlu lagi dah nak buka kedai fizikal. Yang mana kita hanya buat satu sistem, kita boleh akses melalui smartphone. Best ke best. Yang ini kita nak kongsikan kepada anda pada malam ini. Okay? Jadi untuk kita generate income dengan menggunakan sistem yang ada di Airbus Smart ni, macam mana cara dia adalah kita menggunakan konsep affiliate. Membership program. Yang pertama join, promote, kita dapat income. Biasa kan kita pernah dengar affiliate kan, sebab affiliate ni terlalu ramai dan terlalu mudah. Dan juga dia sangat orang kata memudahkan siapa yang nak buat bisnes buat tentang affiliate. Just ambil produk, kemudian betul? Dekat TikTok, dia ada buat untuk beg kuning. Kita ambil je produk siapa-siapa, founder, kita letak dekat beg kuning. Kemudian kita promote, betul? Kita buat video, kita buat konten. So ada orang berminat, dia orang beli daripada beg kuning, kita dapat income. Nampak tak? Okay, jadi kat situ sebenarnya kita dah untung. Banyak kos-kos yang telah kita cut. Itu bestnya affiliate. Dan juga untuk pengetahuan anda, sebenarnya sekarang ni banyak ramai gagasan company-company besar yang telah menggunakan konsep affiliate. Referral, share, refer kawan dapat duit. Bank sekarang pun semua dah menggunakan konsep affiliate. Holiong pun ada refer member dapat duit. MyBank. Lagi siapa? Settle, Asia. Okay, lagi siapa? Lotus, Lazada, Shopee, semua menggunakan konsep affiliate.
Kita share, kita kenalkan orang, orang join, kita dapat income. Kita share, orang join, kita dapat income. Nampak tak? Okay. Jadi kita berkongsi dan jadi rakan komuniti. Ini kita nak kongsikan kepada anda. Jadi dia punya jalur, jalur untuk kita dapatkan income di sini adalah begini. Bagaimana link affiliate kita berfungsi? Okay. Yang pertama di belah atas ini Okay. Yang mana dekat sini, siapa yang hari ni, ada rezeki untuk anda, so anda boleh bersama dengan kami, iaitu dalam kita punya community di Airbox Smart. Yang pertama, kita boleh daftar dalam kita punya uh, sistem, dan juga anda akan dapat link affiliate system. Kemudian, apa yang anda perlu buat, anda sebagai reseller, anda hanya perlu kongsi konten, boleh wawarkan. Kemudian yang ketiga, hadir Zoom. Kalau macam contoh, saya tak pandai bercakap lah Cik Yu. Saya berminat nak buat tapi saya tak pandai bercakap. Tak apa. Tak pandai cakap tak apa. You just recommend saja kawan-kawan, ajak mereka masuk Zoom macam malam ni. Hadir kita punya preview. Secara Zoom. Kemudian subscribe dalam kita punya sistem dan anda akan dapat pendapatan dan dibayar oleh H. Tak dia punya circle dia. Kedai runyi, so income. Saya faham adalah dia punya kita ni. Jadi kalau saja, insyaAllah sebab benda ni orang lain baca, subscribe, anda dapat income. Kita tak tahu siapa yang kita still dapat income. Kita share link sahaja, kita dapat income. So, sistem apa yang kita nak share? Ini dia. Ini adalah sistem e-peruncitan alaf baru yang kita nak berikan kepada anda. Untuk pengetahuan anda, sistem kita ni nilai dia 30,000 ni kita nak bagi tahu dulu kepada anda. So sistem kita ni nilai dia 30,000 yang mana anda boleh akses dalam kita punya smartphone. So dia punya interface dia, rupa dia macam ni. Rupa dia macam ni. So dalam ni kita boleh dapatkan income, kita boleh tahu kita punya commission, kita boleh tahu kita punya rakan team, kita boleh redeem barang-barang dapur secara percuma, barang-barang elektrik dan sebagainya. Jadi siapa yang menggunakan sistem ni, you all sangat-sangat untung. Sebab apa? Dia macam ni tau. Apa beza saya pakai sistem dan saya tak pakai sistem? Kalau sekarang ni kita tak pakai sistem betul, kita pergi je kedai runcit, lepas tu kita belanja je barang-barang dekat sana. Tak kira lah barang tu mahal ke, murah ke, kita tetap kena bayar, betul? Dan kalau kita bawa kawan kita seorang pun datang dekat kedai tu, adakah kita dapat apa-apa? Adakah kita dapat apa-apa? Boleh tak komen dekat chat? Kita selalu belanja dekat kedai A. Lepas tu kita jumpa kawan kita, kita ajak dia belanja dekat kedai A tu. Ada tak tauke bagi you apa-apa? Bagi telur ke sepapan, bagi gula ke? Tak dapat apa-apa kan? Tak dapat. Walaupun kita adalah apa orang kata pembeli tegar. Macam tu kan, customer tegar, kita selalu beli kat sana, tak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita menggunakan sistem ni, and then you recommend kawan-kawan, you dapat income. Dan yang paling best dalam sistem ni, kita boleh kumpul point, kita boleh dapat barang dapur secara percuma. Menarik tak? Excited tak nak tengok? Siapa nak tengok sistem ni? Siapa nak tengok kita punya sistem kedai runcit kita? Sebab sistem ni tak ada dekat luar sayangnya, cuma ada satu saja dekat Malaysia dan hari ni you all masuk dalam kita punya Zoom. InsyaAllah ada rezeki untuk anda. Nak tengok? Baik, kalau nak tengok, bismillah.
Okey, kalau mana yang tak nampak boleh anda boleh besarkan anda punya skrin. Boleh zoom anda punya skrin. Okey, nampak tak ada gambar beg hijau tu, logo M. So siapa yang bersama dengan kita, so anda akan dapat link tu. So link tu kita just tekan sahaja. Bila kita tekan, dia akan bawa masuk kepada kita punya interface kita, iaitu sistem kedai runcit secara online. Ni dia. So kita boleh access dekat sini lah. Okay, so yang mana kat sini you all dah tak perlu buat apa-apa dah complete dah. You share je link ni, so kawan-kawan anda baca, apa benda ni ya? So dia pun baca, berminat, daftar terus dalam sistem. Okay, baik. So yang mana Airboss Smart Franchise Network kat sini, kami company kita menyediakan sistem. Okay, kita develop sistem. Kita bina sistem ni dan sistem ni kita beri kepada anda. Okay, supaya anda dapat satu real business. Okay, nama kita adalah Airboss Smart. So ni logo kita. Okay, yang mana kat sini, yang pertama kita adalah retail business system. Dalam sistem kita ni ada untuk barangan dapur, barang keperluan dan sebagainya. So retail online to offline, daripada kita pengguna, kita boleh jadi owner kedai fizikal. Tauki kedai fizikal tau. Kalau siapa yang berhajat nak buka kedai, selepas ini kita belajar dulu buat bisnes secara online. Okey. Kemudian kita bersistem seperti 7-Eleven, KFC, Speedmart dengan modal yang rendah dan juga dalam misi untuk melahirkan usahawan online digital. Jadi kat bawah ni semua anda boleh nampak memang semua barang-barang keperluan peruncitan kan. So nanti yang ni anda boleh baca So contoh you share je link ni kawan-kawan anda baca. Dia baca. So ini adalah produk real yang kita boleh dapat secara percuma. Bukan kita main-main. Dan produk ini boleh diguna untuk semua orang. Boleh makan. Produk ni kita boleh makan, kita boleh share sama-sama. Jadi kita bagi benda yang bermanfaat, yang memang keperluan untuk kita. Okay, baik. Jom kita naik atas, kita nak masuk sistem ni. Okay, perhatikan di belah atas kanan. Okay, perhatikan di belah atas kanan. Okay, belah atas kanan ada 3 titik. Ada 3 garis tu kan? Ada 3 garis. Kita tekan pada 3 garis di belah atas. So dia akan keluar interface macam ni. So masuk kepada login ahli. Okay, bila kita login ahli, dia akan keluar interface macam ni. So anda perlu masukkan anda punya username dan juga password. Okay, masukkan anda punya username dan juga password. Jangan terkejut tau kalau dia terkeluar, masuk lagi sekali. Sebab sistem dia akan refresh. Cik Yu tak buka sistem, dia akan refresh, masuk 2 kali. Okay, buat cara yang sama. Baik, so dia akan keluar paparan seperti ini. Ini adalah kita punya sistem kita, iaitu sistem e-peruncitan. Kedai runcit secara online. Untuk pengetahuan anda, sistem ni nilai dia 30,000 je sayang ya. Okay, jadi so anda boleh nampak lah dekat belah bawah ni okay, interface dia simple, very simple. Tapi dia sangat-sangat best. Okay, so jom kita besar. Baik. Di bahagian cash wallet di sini kita boleh buat pengeluaran commission. So macam tadi Cik Yu bagi tahu, kalau kita recommend seorang untuk guna pakai sistem, so kita akan dapat pendapatan. So kita boleh dapat di bahagian cash wallet dan kita boleh buat withdrawal commission. Buatlah pengeluaran commission seminggu sekali. Okay, kita akan bayar pada setiap hari Isnin, okay, ataupun Selasa, mengikut bank masing-masing. Baik. So kita boleh buat pengeluaran di bahagian cash wallet. Okay, kemudian setiap kali kita buat pengeluaran commission, so kita akan dapat point. Kita akan dapat point. So you boleh tengok ada gambar bag, iaitu e-retail point dan juga e-lifestyle point. Dua tu adalah point RM150 tu, itu adalah point. So macam tadi Cik Yu bagi tahu, kata kedai runcit, mana barang-barang dia Cik Yu? Tak ada kan? Tak ada guys. Tapi dia ada pintu dia. Dia ada pintu tersorok dia. Okey, nak masuk dia, pergi dekat bahagian e-retail point, RM150. Okey. Tekan pada perkataan redeem product, tulisan warna putih tu. Saya tekan dekat sini. Tada! Best tak guys? Surprise tak?
So dalam ni kita ada macam-macam produk yang kita boleh dapat secara percuma sahaja. Barang keperluan mahal kan? Terutama barang-barang kering macam ni kan? Mahal kan? Mahal. You belanja lah bertahun-tahun dekat kedai luar, kita tak dapat apa-apa pun. Dan kalau kita recommend kawan-kawan pun kita tak dapat apa-apa. Tapi kalau kita guna pakai sistem ni, kita recommend kawan-kawan, kita dapat income. Dan daripada income, kita buat withdrawal, kita dapat point. So dengan point, kumpul point, kita boleh redeem barang-barang keperluan dalam sistem. Percuma. Tak kira lah barang ni mahal ke, murah ke, itu bukan isu dia. Isu dia adalah you dapat barang ni secara percuma. Nak kena bayar ke, nak dapat free. Benda ni kita dah run 3 tahun ni sayang, bukan baru kita buat. Kita dah 3 tahun. Alhamdulillah ramai dah yang telah dapat manfaat-manfaat daripada menggunakan sistem ni. Dan untuk pengetahuan dah, sistem kita ni, selagi mana anda aktif dengan sistem ni, so manfaat yang ada dekat dalam ni kita boleh wariskan. Jelas? Kita boleh wariskan. Sebagai contoh, bila kita dah daftar, tiba-tiba meninggal dan sebagainya, jadi sistem ini kita boleh wariskan. Jelas Dalam ni kita ada untuk barang-barang keperluan, barang-barang harian, barang-barang elektrik dan sebagainya. Ini macam ni kita ada kursi urut. Okey, insyaAllah daripada masa ke semasa kita akan masukkan banyak lagi produk-produk yang ada dekat dalam ni. Contoh, kalau kita dah redeem, so barang kita akan post melalui postman. So untuk postage pun kita tak perlu bayar, semua menggunakan point untuk delivery. Okey ke okey, best ke best. Ini pun dah pada Cik Yu dah banyak dah guys. Nanti daripada masa ke semasa kita pun dah meletup dah. Banyak dah kat bawah tu banyak lagi. Okey. Baik, so ini adalah kita punya sistem kita, okey, iaitu di bahagian untuk redeem di bahagian untuk redeem produk. So kita boleh pilih item-item yang kita nak dan kita boleh dapat item ni secara percuma. So untuk boarding system, okey, untuk login, untuk cara nak redeem, cara nak buat withdrawal, so kita akan belajar dalam kelas khas. Malam ni Cik Ayu tak ajar. Siapa yang dapatkan sistem ni baru Cik Ayu akan buka kelas untuk anda. Okey, lagi kita akan lebih faham. Baik. So kita back. Okay, tadi kita dah tengok di bahagian e-retail. So kita nak tengok di bahagian e-lifestyle. Dekat belah bawah tu. Sama juga, tekan pada redeem product. Dia punya pintu dia semua dekat situ. Dekat detail, dekat redeem product. Tekan dekat bahagian tu. Okay. So di bahagian untuk e-lifestyle, dekat sini kita ada produk-produk. Siapa nak jadi vendor, siapa nak jadi merchant, mari sini. You all ada produk ke? Marilah sini, letaklah produk you all dekat sini. Jadi community akan support anda punya produk. Best ke best. Nak buat badal haji. Okay, kita ada untuk plan kesihatan. Kita ada hibah kat sini. Kita ada untuk e-voucher, bateri. You beli bateri kereta, resit disimpan. Dan juga kita ada untuk tabungan PTPTN. Siapa kat sini yang ada hutang PTPTN? Guna pakai sistem ni. Kalau you all ada anak-anak yang belajar dekat college, dekat universiti, bagi dia, daftarkan dia, cakap dengan dia, long, mak dah daftarkan kau long, kau pergi buat long. Sebab sistem bisnes yang kita bagi ni adalah bisnes yang tidak mengganggu. You boleh buat 1 jam, boleh buat 2 jam, boleh buat tengah malam, boleh buat anytime. Bila masa you free, you boleh buat. Seronok tak? Jadi kalau kita bagi benda ni kepada anak-anak, benda ni kita boleh akses dalam smartphone saja. Dan konsep kita, kita hanya share dekat kawan-kawan je, daftar member je. Ajak je lah kawan tu, jom kau nak bayar PTPTN tak? Guna pakai sistem ni. Nanti kumpul point. Berapa dia punya point tu? 10,000. Mana tahu dalam setahun, kumpul-kumpul ada 10,000. Bayarlah PTPTN. Dah settle. Nampak? Nanti kumpul lagi, bayar lagi. Settle. Jelas tak guys? Best tak sistem ni? Okay, jadi macam-macam dekat belah bawah tu kalau kita tengok banyak lagi produk-produk yang kita ada. Okay, dan juga dalam ni pun kita ada kereta. Kalau siapa yang nak redeem kereta, boleh redeem je kat sini. Kumpul je point.
Kalau macam you all ada jual kerepek, ada jual ikan bilis kan, marilah letaklah produk anda kat sini. Okay, boleh jadi vendor. At least something. Kita bukan hanya boleh membantu usahawan seorang. Kita bukan hanya boleh membantu personal, tapi kita boleh membantu ramai lagi peniaga-peniaga di luar. Okay, ni macam ni contoh, kita ada kereta. Kumpul point, cukup point, redeem, dapat kereta free. Nampak tak? Okay, InsyaAllah daripada masa ke semasa kita akan masukkan lagi banyak lagi produk-produk yang ada kat dalam ni. So yang sudah pasti, you dapatkan sistem ni, and then you dah boleh dah bermula. Okay, dapat sesuatu tak guys? Alright, nanti siapa yang dah berdaftar dapatkan sistem ni, kita akan godek-godek banyak lagi tentang manfaat yang ada dekat dalam sistem. Okay. Baik. Okay, interface dia sama kan? Yang ini Cik Yu dah screenshot dah. Tadi you dah tengok secara live. Okay, jadi untuk pengetahuan anda dekat sini, dalam kita punya business at Bosmart ni, kita sediakan pendapatan untuk anda dua, iaitu pendapatan aktif dan juga pendapatan pasif. Apa itu pendapatan aktif? Pendapatan aktif adalah yang kita dapat sekarang ni. Kita bekerja, so kita dapat gaji bulanan. Kita kerja, kita dapat. Kalau kita sakit, MC, kita tidak dibayar. Okay? Kalau kita meninggal dunia, duit tu habis lah. Maksudnya, next month dah tak dapat. Dan benda tu tidak boleh diwariskan. Itu yang kita ada sekarang tau. Tetapi, pada hari ini, kita nak bagi anda satu lagi pendapatan, iaitu pendapatan pasif yang warna biru tu. Yang mana pendapatan pasif ni adalah kita akan dapat terus dapat walaupun kita tak bekerja. Bila berhenti ataupun diberhentikan, kita akan tetap dapat gaji. Malahan jika kita meninggal dunia pun dibayar, wang tersebut boleh diwariskan kepada keluarga tersayang. Nampak tak guys? Dua pendapatan ni sebenarnya sangat-sangat penting. Ini tadi yang Cik Yu bagi tahu daripada awal tadi. Bisnes yang boleh menjaga anda, iaitu pendapatan pasif. Sebab apa? Sebab pendapatan pasif ni dia boleh diwariskan. Jadi ada kesinambungan. Dan sistem yang Cik Yu tunjuk tadi tu, benda tu boleh diwariskan. Sebagai contoh, bila kita dah daftar, tiba-tiba meninggal dan sebagainya. Okay, Alhamdulillah. So, mak kita boleh login, anak kita boleh login, okay, isteri boleh login. Contoh dalam tu ada point. So, diorang boleh redeem. Dalam tu ada cash. Diorang boleh buat pengeluaran commission. Nampak tak? So, you boleh jadikan platform ini sebagai satu aset. Sebagai satu aset untuk anda. Baik. Jadi kita dah tengok dah. Kita dah faham tentang bisnes. Kita dah faham yang mana kat sini kita menyediakan produk digital, iaitu sistem kedai runcit secara online yang anda tengok tadi, kita boleh akses dalam smartphone. Konsep bisnes kita ni, kita hanya recommend kawan-kawan untuk daftar jadi member je. Mat, kau nak jimatkan perbelanjaan dapur tak? Kau nak buat bisnes tak daripada rumah? Mei sini kau daftar ni, sistem ni. Itu je. Kita recommend kawan-kawan untuk guna pakai sistem ni. Sebab bila kawan-kawan guna pakai sistem ni, yang pertama, you akan dapat pendapatan. Adalah upah untuk anda. Kemudian yang kedua nanti, anda boleh redeem barang-barang dapur secara percuma. Semua orang akan dapat benda yang sama. Satu konsep bisnes yang sangat mudah. Okay? Kita bantu orang lain. Sebab apa sekarang dapur mak, jadi kita boleh anda. So untuk pengetahuan ramai yang dapat income, yang mana yang hadir dan kat sini, yang dah pernah dapat pendapat 4 angka, boleh tak komen sebab ni. Untuk pengetahuan kita, kat sini kita dah 3 tahun dah. Ramai dah yang dapat income kat sini. Sebab benda ni sangat mudah. Itu yang diorang buat, just recommend dapat pendapatan. Okay.
Anda boleh tengok yang cahaya bulat-bulat tadi, sama kan? Interface sistem dia sama. Ha? Sama. Baik. Untuk pengetahuan anda kat sini, juga telah melahirkan ramai kat sini anak muda. Sesiapa pun. Sebab tu cikgu kata, cikgu suka kalau you all ada anak-anak yang belajar dekat college, dekat universiti kan, tolonglah bagi benda ni dekat mereka. Daftarkan untuk mereka, lepas tu bagi semua dia orang buat. Macam ni, untuk pengetahuan anda, ini adik Farhan yang pegang mic tu. Adik Farhan ni umur dia baru 23. 23. Untuk pengetahuan anda, dia buat Airbus Smart ni baru 9 bulan. Pendapatan dia 128,000. Kita happy tak? Kita tumpang happy betul? Sebab anak kita muda-muda dah boleh dapat buat duit. So dia boleh tak bayar yuran yuran belajar dia, boleh tak dia bayar untuk kadang-kadang kita apa beasiswa pun kita dapat tak cukup sebenarnya. Mana nak beli baju, mana nak beli untuk kasut, mana nak beli untuk kita punya peralatan untuk alat-alat kalau sukan ke kan, kalau nurse banyak peralatan yang kita kena beli sendiri sebenarnya. Tak cukup sebenarnya guys. Sebab tu sekarang ni kalau kita lihat kan ramai gila anak-anak muda sekarang ni rebut peluang buat duit kau-kau. Jadi kalau kita tak ambil peluang ni, kita rugi sebenarnya. Okay? Kalau macam ni kan, anak ni dapat 128,000, dia boleh beli motor, betul? Boleh bantu kita. Nampak? At least something. Ini yang kita nak, sebab kita nak buka peluang ni kepada semua orang yang nak bebas, yang nak keluar daripada zon sekarang. Dan untuk pengetahuan anda, kita juga telah mencipta peluang real achiever. Okay, kita telah mencipta real achiever dekat sini 1.2 juta. Tuan Samsul nama dia. Untuk pengetahuan anda, Tuan Samsul ni dia hanya bersama dengan kita 8 bulan. Buat secara part time. Tuan Samsul ni dia memang dah ada kerja hakiki, so dia buat, dia lihat Boss Smart ni sistem yang melibatkan keperluan. Sebab orang sentiasa repeat order, orang kena beli dekat luar, betul? Barang-barang keperluan kan? So barang-barang keperluan ni mahal. Jadi why not aku share sistem ni supaya dia boleh dapat barang free. Nampak tak dia punya mindset dia? Jadi, apa yang dia buat, dia gunakan sistem ni dan dia recommend dekat kawan-kawan dia. Kau nak jimatkan duit, kau share kat kawan, kau dapat lagi duit commission. Kau dapat dengan duit commission ni, kau settle nak hutang, settle lah hutang. Dapat point, kumpul point tu, nanti kau nak redeem barang-barang tu, kau redeem lah. Nampak tak? Dia dapat siapa yang berdaftar ni, you all akan dapat dua benda. Income dan juga untuk barangan dapur. Ini kelebihan ni. Okay, 1.2 ya. 1.2 juta dan dia pun dah buka satu agensi dan dah ramai dah tim-tim yang dibantu. Alhamdulillah. Jadi kat sini kita dah ramai sebenarnya. Dah banyak dah result-result yang kita dah melahirkan. Ini kita punya community kita. Kita buat secara online, kita buat secara offline, kita berjumpa dengan kita punya community kita. Alhamdulillah. Mereka sangat happy. Walaupun kami tak adalah se-viral mana, kan kita step by step, tapi kita konsisten, still there. Kami still there walaupun 3 tahun. So kita dah ada dah, kita dah bina kita punya community, kita dah ada dah kita punya team-team kita. Okay, ni sekian kita buat roadshow di seluruh negeri. Sabah Sarawak saja kita belum sampai insyaAllah. Okay, so kalau anda lihat di sini, nampak tak? It's real tau. Dan produk yang kita bagi kepada anda ni adalah produk real, produk makanan, keperluan. Dan you nampak benda tu. Okay, kalau anda lihat di sini, ramai sebenarnya guys. Ramai yang dah dapat barang-barang dapur, barang-barang keperluan dekat sini. So, you boleh nampak ramai kadang-kadang mak-mak kita, mereka ni bukannya biasa-biasa. Ada yang bekas pengarah, ada yang daripada lecturer, okay. Banyaklah status mereka. Siapa je yang nak bebas daripada inflasi daripada ni, jom bersama je. Tak jadi masalah. Yang penting you nampak peluang, you ambil. Okay, so kita hantar barang terus ke rumah. Ni siapa yang dapatkan barang lah, ada redeem dalam sistem, so dapat. Jadi kan kita ada buat bengkel, kita ada buat berjumpa
punya so mereka dapat barang-barang cepat. Okay, yang mana yang jauh melalui postman. Okay, kita post melalui postman. Ni dia. Kalau anda lihat di hadapan tu ni diorang dah terima barang, diorang bagi feedback lah. Diorang ambil gambar. Dia kata barang dah sampai, alhamdulillah. Kan? At least kurang-kurangnya benda-benda macam ni boleh lah. Orang kata cover sebulan dua kan. Cukup lah, at least something, betul tak? Dah jimat belanja kita. Kalau kata kita belanja sebulan 400, at least dengan sistem ni kita dah boleh saving 200. Betul. Kalau selama ni kita tak boleh saving. So, cari cara. Kita kena cari solusi dia. Macam mana ni? So, ini kita punya rakan-rakan partner kita, rakan-rakan bisnes kita. Alhamdulillah. Ramai dah guys. Ramai dah. Alhamdulillah, syukur sangat. Jadi, kalau kat sini ada siapa tak yang teringin nak buka kedai runcit, yang nak belajar buka kedai runcit, tapi orang kata tak ada modal yang besar, kemudian tak tahu nak handle, tak ada sistem, kemudian apa orang kata nak sewa-sewa ni kan banyak kos sebenarnya kalau kita nak buka kedai runcit fizikal, at least mau you kena ada standby modal 100,000 lah minimum kalau nak buka kedai, betul-betul nak buka kedai macam apa minimarket, pasar raya kan, modal besar, modal besar. Okay. Dan belum tentu, kalau contoh, you keluarkan 100,000, you dah set up semua, belum tentu dalam masa setahun, you boleh dapat 100,000. Dengar baik-baik. Kalau kita keluarkan modal 100,000, dalam masa setahun, belum tentu kita boleh dapat balik modal tu 100,000. Sebab sekarang ni pesaing tinggi, orang dah tak ada dekat luar, orang semua ada dekat online. Nampak tak? Orang yang ada kedai fizikal pun sekarang ni semua dah online. Farmasi. Sekarang pun kalau you tengok, dah buat online, buat live. Sebab orang dah tak ada dekat luar dah. Okay, nampak ini semua rakan-rakan kita yang diorang dah subscribe dengan kita punya community. Alhamdulillah diorang dapat banyak barang-barang keperluan tu anda boleh nampak. Kalau anda boleh zoom, anda zoomkanlah nak sedekah ke, nak apa ke, terpulanglah kepada anda. Kita bagi you business, you buatlah. Okay? Dan ni waktu ni kita berjumpa dengan kita punya community di Kelantan. Kita raikan kita punya rakan-rakan business partner kita. You bayangkan kita boleh buat jualan lelong. Sos ni kalau dekat luar berapa standard? RM4, RM5 kan? Dekat RM6. Sos. Kita boleh buat kat sini jualan rahmah RM1 dia. Nampak tak guys? Untung tak? Itu sebab kan Cak Yu sangat happy sebenarnya. Okay, yang mana jomlah bersama dengan komuniti kita. Sebab dekat sini, bila anda bersama dengan kita, company ada keuntungan sedikit, so kita bagi balik faedah ni kepada komuniti. Jadi siapa yang untung? Komuniti untung. Barang-barang keperluan ni kita boleh lelong macam tu je. Hari tu ada apa? Mi segera yang mi Maggi tu kan. Benda tu kalau kita nak beli dekat luar berapa? RM5 kan. Maggi tu mahal guys. Okay? So kita boleh buka kat sini, kita boleh buat lelong RM2, susu RM1.50, sebut kunyit 50% dan sebagainya. Jadi benda ni rugi sebenarnya tau. Kalau siapa tak ambil peluang, sangat-sangat rugi. Sebab apa tau? Sebab yang kita buat ni, okay, cuba kita bayangkan kita buka minda kita sikit. Okay, katakanlah ada dua company yang besar dekat luar yang memang keuntungan mereka trilion, bilion dan sebagainya. Okay, katakanlah setiap company ni, okay, company A, dia dapat keuntungan, dia ambil keuntungan daripada dia orang punya bisnes 1 juta. Company B, dia tarik dia punya keuntungan 1 juta. So ada 2 juta, betul? Baik. 2 juta ni bagi je dekat pasar raya Maidin, contoh. Maidin besar kan? Bagi 2 juta dekat Maidin, suruh Maidin tu buka kedai tu 24 jam, semua rakyat Malaysia ni, setiap family boleh ambil barang-barang free dekat Maidin. Saya tanya, ada lagi tak orang yang susah?
susah. Tapi benda tu tak berlaku kan? Jadi apa yang kami buat ni, konsep dia adalah kita develop sistem. So, kita meramaikan komuniti. Jadi bila HQ ada keuntungan sedikit, so kita bagi balik pulangan ni kepada komuniti. Itu yang kita buat. Jadi salah ke apa yang kita buat? Kita nak membantu balik keuntungan ni, anda yang dapat. Okay, jelas eh? Jadi kita just share, kita bagi manfaat kepada rakan-rakan yang lain. So faham eh? Jadi kat sini bagaimana untuk bermula menjadi kita punya reseller, okay, bersama dengan Ebosmart ni simple. Yang pertama, warga negara Malaysia, warga asing, pasport ataupun visa pekerjaan, berumur 18 tahun hingga 70 tahun, sihat tubuh badan, ada handphone ataupun gadget untuk melakukan aktiviti online, dan juga yang kelima, anda perlu subscribe untuk menjadi reseller di Ebos. Okay? Baik. Sebelum tu Cik Yu nak bagi tahu kepada anda. Platform yang kita bawa masuk ni adalah platform bisnes. Okay, jadi kalau namanya bisnes, mesti ada modal. Ada mahar dia, ada value of business tu. You pergi mana-mana pun, semua yang namanya bisnes ada modal. Tak kira lah modal tu daripada bentuk wang ringgit ke, tenaga ke, kudrat ke, ilmu ke, masa ke, semua modal. Okay. So untuk anda bersama dengan kita punya komuniti, untuk anda dapatkan kita punya sistem yang kita sediakan kat sini, so ada modal dia. Modal insya-Allah mampu milik kepada siapa yang betul-betul serius yang nak buat perniagaan, yang nak menjadi usahawan dekat sini. Cik Ayu buka yang pertama dekat sini untuk package mobile kiosk. Okay, dengar baik-baik. Untuk package mobile kiosk, yang mana dekat sini penyertaan adalah sekali saja seumur hidup. Nak screenshot boleh screenshot. Okey, yang pertama di sini modal kita bawah RM5,000 saja, RM4,969. So yang pertama 1 2 3 4 5, so you all akan dapat sistem. Yang keenam, kita akan bagi anda grup bimbingan. Okey, ada grup support kita boleh belajar. Kemudian yang ketujuh, anda akan dapat commission affiliate. Recommend je kawan-kawan guna pakai sistem, you akan dapat commission RM679. Besar ke besar? Potensi income dekat sini boleh dapat sehingga 10 generasi. Anda akan dapat nombor 10 tu, kios, banting dan juga produk barangan bernilai RM2,000. Nanti Cik Yu kongsikan barang apa yang you akan dapat. Kemudian nombor 11, 12, 13 you akan dapat hibah. Akan dapat untuk akhirat kematian. Baik, dah screenshot dah ambil dah. Kalau siapa yang ada kawan-kawan yang berminat nak buka kedai runcit, okey, bagi tahu dengan dia, Pak Ngah, mari sini Pak Ngah masuk Zoom Pak Ngah. Cakap dengan Pak Ngah tak perlu nak keluarkan modal besar-besar, cukup you ada bawah RM5,000, RM4,000 lebih ni. Kita akan bagi anda apa tahu? Yang nombor 10 tu yang nombor 10 tu, kita akan bagi anda yang nombor 10 tu. Yang nombor 10 ni, inilah rakan-rakan kita yang telah subscribe bersama dengan kita punya package mobile kiosk. Okay, yang barang ni you akan dapat yang kat belah atas ni. Ini barang dia lagi jelas lah. Okay, ni kita punya Tuan Razif. Tuan Razif pun ada hadir pada hari ni. Tanya, untuk pengetahuan anda, Tuan Razif ni adalah kita punya reseller mobile kiosk. Ni rumah dia, bayangkan bilik dia dah macam mini market dah. Nampak tak kan? Beras ni, bayang kat belakang dia ni 5 kilo tau. Bayangkan ada berapa kampit ni. Berapa bulan boleh jimat ni? Berapa tahun ni? Cakap dengan kawan-kawan anda yang nak berniaga, yang nak buka kedai runcit, mari sini. Masuk Zoom. Nampak ya? Okay. Jadi kita tak perlu lagi dah nak deal dengan vendor. Okay. Tak perlu lagi dah nak ni dah. So you dapat barang-barang ni sama ada you nak berniaga. Okay. Sama ada you nak makan sendiri ataupun you nak sedekah terpulang. Sebab barang yang kita bagi ni adalah secara percuma. You join je package BIP, package mobile kiosk, you dapat. Dan kita bagi dalam bentuk bundle lah, kita bagi dalam bentuk bak macam ni.
Kalau macam sos ni berapa 12 12 bulan. Okay. Anda dapat yang kios dan nak berniaga dekat mana-mana terpulang. Ada nak berniaga dekat mana, pasar pagi ke, pasar malam ke, kan depan rumah ke, terpulang. Terpulang kepada anda. Ikut sebab kita punya kios ni kita boleh angkat-angkat. Dia orang kata mobile kan, dia boleh ke sana ke sini. Jadi mudahlah. Macam ni dia punya rupa dia. Okay, so you akan dapat satu rumah kios ni. Okay, yang ni portable, boleh pasang buka dan you akan dapat banting. Dan barang makanan tadilah. Okay, menarik tak? Baik, ini adalah untuk package mobile kios. Okay, yang betul-betul serius nak buat perniagaan, Cak Yu sangat cadangkan you all ambil untuk package mobile kios sekali sahaja. Baik. Yang kedua, kita nak bagi kemudahan kepada anda iaitu package BIP. Package BIP sekali sahaja iaitu 1,900. Nak screenshot boleh screenshot. Baik, yang pertama you all akan dapat kita punya produk bisnes digital kita. Yang tadi Cik Yu tunjuk nilai dia 30,000. You akan dapat kelas bimbingan. Okay, commission untuk affiliate anda adalah RM508. Ini kedua besar lah. Tadi 600 lebih, betul? Untuk package VIP, cara dia sama je. You just recommend je kawan-kawan, guna je pakai sistem. Kau nak jimatkan perbelanjaan dapur tak? Nak dapat income tak? Kau pakai je sistem ni. So you dapat commission RM508. Siapa nak bagi? Boleh terus buat pengeluaran dalam sistem. Okay. Kemudian anda sebagai ahli baru akan dapat barang sumbangan daripada pihak Airbus Mart. So you dapat barang dapur bernilai RM300. Barang makanan tau, RM300, barang tak boleh pilih. Apa yang kita bagi, ambil sahaja. Tunggu saja, no rushing. Okay, kemudian layak dapat tebus barang dalam sistem menggunakan point. Ada point boleh redeem. Kemudian dapat dua sistem, potensi income, okay, sehingga 7 angka. Kemudian dapat lagi hibah personal accident. Jika berlaku apa-apa kemalangan kepada anda, okay, kita akan cover. Kemudian dapat lagi skim gaji bulanan. Ini tertaluk kepada terma dan syarat. Dan juga boleh upgrade kepada package mobile kios. Macam contoh, Cak Yu, saya tertariklah dengan package yang nombor 1 tadi tu. Tapi boleh ke kalau saya join yang VIP, kemudian saya upgrade? Boleh tak jadi masalah? Boleh. Kita bagi peluang kepada anda. Baik, so ini adalah dia punya rajah pendapatan. Okay, bila mana kita buat gerak kerja di sini, sebab ini adalah platform bisnes. So kita kena tahu dia punya blueprint dia, success key, macam mana kita nak generate income. Jadi dekat sini, cara kita simple. Kita tak perlu nak ada ramai-ramai rakan partner. Cukup you ada 5 orang yang loyal, yang nak ubah hidup, yang ada modal 1,900, yang ada modal 4,000 lebih. Nak buat bisnes tak? Jom ikut aku. 5 orang. Kat sini pun you dah balik modal dah. Sistem kita ni, kita nak dapat balik modal sebenarnya mudah. Tapi you kena ikutlah dia punya SOP dia. Okay, kita just recommend saja kawan kita 5 orang tengok kotak yang pertama tu. So, kita dah dapat RM2,540 income bulan pertama. Bulan kedua, daripada 5 orang ni kita ajar dia. Kau nak tak dapat income macam aku? Macam ni aku ajar kau. Kau ikut kau buat. Kau share je ayat marketing, promote je macam ni. Tunjuk. So, bulan kedua, group team anda berkembang. So, you dapat 2,700. Bulan ketiga, 9,000. Bulan keempat, 48,000. Makin grow you punya team. Okay, bulan keempat, 240. 1, 2, 3, 4, 5. Bulan keenam, income you 1 juta. Dengan modal 1,900. Buat gerak kerja selama 6 bulan, income you 1 juta. Siapa nak bagi? Ah, ah, ah. Sebab benda ni
is real. Kita tadi Cik dah tunjukkan testimoni Tuan Samsul, dia buat 8 bulan. Itu pun dia tak fokus sangat, 8 bulan. 1.2 juta. Siapa nak bagi? Okey, dapat sesuatu tak? Bagi something kepada anda. Sekiranya anda berhajat untuk dapatkan package VIP ni, okay, 1,900. Okay, package VIP ni 1,900 sekali je seumur hidup. Kita punya apa ni, yuran sekali sahaja. So you aktif lah dekat sini. Selagi mana you aktif, you akan dapat pendapatan, you akan dapat manfaat yang tadi. Okay, sekejap. Okay, so yang ni faham dia punya carta dia dekat sini simple je. Bisnes yang kita bagi ni, you all nak buat anytime, nak buat bila-bila pun boleh, tak jadi masalah. Contoh kan, kita bagi, basic kita bagi you 5. Kalau you boleh buat closing lebih, terpulanglah kepada anda. Right? Jadi, saya nak bagi lagi satu manfaat kepada anda, iaitu sekiranya anda berhajat untuk dapatkan package VIP tadi, pada malam ini, Cik Yu nak bagi special price kepada anda. Tapi hanya untuk 10 orang saja, boleh? Cik Yu nak bagi kelebihan ni untuk package VIP, Cik Yu bagi harga offer RM879 untuk 10 orang saja. Okay, untuk bulan ni kita tak nak ramai-ramai, kita nak 10 orang saja. Okay, untuk package VIP offer ni RM879. Baik, manfaat yang anda akan dapat, kita akan dapat produk bisnes, sistem kita digital, dapat kelas bimbingan, komisen aktif kita RM150. Okey, ahli baru, anda akan dapat barang dapur sumbangan bernilai RM100, barang makanan, tak boleh pilih. So, sekiranya anda berjaya untuk bulan ni buat closing 4 orang, so you all akan dapat extra income RM200 mengikut terma dan syarat. Ini kelebihan kita bagi harga offer kepada anda, dan sekiranya anda berjaya, anda nampak peluang nak buat bisnes, buat betul-betul, buat betul-betul. Okey? Layak dapat tebus barang dalam sistem menggunakan point, potensi income 35 angka, dapat hibah personal accident, dapat skim gaji bulanan, okay, mengikut terma dan syarat, dan juga boleh update kepada package mobile kiosk. Nak screenshot, boleh screenshot. Okay, yang ini Cik Yu bagi untuk 10 orang sahaja. Jadi dia punya cara dia pun sama, kita tak perlu nak ada ramai-ramai. Okey, rakan partner cukup you ada 5 orang yang nak buat bisnes, yang nak ubah hidup, yang ada modal RM879. Cukuplah itu je. Tak perlu dah orang kata nak pening-pening kepala. Kita buat bisnes ni simple je. Kau nak ubah hidup tak? Kau ada modal tak? Mari sini, jom dengan aku. Dengan modal RM879, anda bayangkan 4 bulan income you RM15,000. Ni, modal RM879 sekali je. Share dekat 5 orang kawan, dalam masa 4 bulan income you RM15,000. Okey ke okey sangat? Kita buat gerak kerja yang sama je. Setiap orang semua ada kawan kan? You share lah dekat 5 orang kawan-kawan. Rakyat Malaysia ni ramai 36 juta. Best ni bisnes kita ni tak perlu ramai-ramai. Cukup kau ada 5 orang kawan, kau share kat kawan-kawan 5 orang. Kau ada tak kawan kau 5 orang, kau share pula kat kawan-kawan yang lain 5 orang. Itu je, konsep kita simple. Okay? Baik. Ini adalah pilihan terakhir yang Cik Yu nak buka kepada anda. Okay? Pada atas permintaan juga. Actually sebenarnya Cik Yu tak nak buka pun untuk malam ni, tapi di atas permintaan, jadi Cik Yu buka juga untuk package starter ni, yang mana untuk pendaftaran RM99. Okay. Yang pertama, anda akan dapat kita punya produk digital lah, kita punya sistem tadi, Cik Yu tunjuk tadi, nilai RM30,000. You dapat kelas bimbingan, komisen affiliate cuma dapat RM30 sahaja. You recommend kawan-kawan, you dapat RM30.
Kemudian layak dapat tebus barang dalam sistem menggunakan point, ada point boleh redeem, potensi income sehingga RM250, mentorship insentif sehingga 2 generasi. Kalau anda ada kawan-kawan, kalau you all ada anak-anak yang belajar dekat college, dekat universiti, daftarkan diorang. Long, mai sini long. Nak daftarkan yang besar ke, nak daftarkan package yang lain ke, terpulang. Kalau tak ada modal besar, you all boleh bermula dengan package yang kecil. Sebab tu cikgu kata, platform kita ni adalah bisnes yang mampu milik. Kalau you betul-betul serius, you nak buat bisnes, cadangan Cak Yu ambil package mobile kiosk ataupun VIP. Sebab you dapat dia punya manfaat tu besar. Okay? Tapi kalau you setakat nak cuba-cuba ataupun you nak bermula ataupun belum ada rezeki untuk dapatkan bermula dengan package yang besar, anda boleh bermula dengan package starter. Terpulanglah ikut anda. Jadi setiap package yang kita sediakan, kelebihan berbeza. Dari segi commission, dari segi faedah-faedah yang lain tu berbeza. Anda boleh nampak kan? Kalau you join yang besar, besarlah manfaat you dapat. Kalau yang kecil, package starter, ini sahaja yang you all akan dapat. Jadi dia lagi kecil lah, lagi sikit. Okay. Baik. Cara dia pun sama, kita punya konsep kita membership. Memperkenalkan saja. Ajak je kawan-kawan, ajak je saudara mara kita. Milah, jom Milah. Kita jimatkan perbelanjaan dapur. Macam mana? Macam ni lah. Daftar sistem ni, nanti recommend kat kawan-kawan, kumpul point, boleh dapat barang free. At least something. Okay, at least ada something. Daripada dah belum dekat kedai runcit, tak dapat yang macam. Jadi untuk package tu, yang ada modal, jangan kau buat duit. Ini platform bisnes. Jadi kita kena tahu macam mana dengan RM99 ni kita nak kembangkan dia. Macam mana dengan ini memperkenalkan kawan. Kalau ada rezeki nanti boleh kepada VIP ataupun DOS. Okey, dapat sesuatu ke dapat sesuatu. Sekiranya pada malam ini anda berhajat, anda dah nampak peluang ataupun anda dah ada pilihan. Okey, so anda boleh screenshot di atas akaun Haliong Bank ni, di atas nama company Airbus Network. So anda boleh terus rujuk kepada introducer anda yang menjemput anda hadir pada malam ini. Sekiranya anda dapat link Zoom ini daripada grup WhatsApp, so you boleh tengok dia punya group admin ataupun pentadbir, siapa dia punya admin tu. You PM admin, bagi tahu dengan dia macam mana saya nak isi borang, dekat mana saya nak dapatkan link. Okay, boleh tak bantu saya? Sekiranya anda hadir pada malam ini, you dapat link Zoom ini daripada WhatsApp personal, tengok balik dia punya WhatsApp personal, bagi tahu dengan dia macam mana saya nak isi borang, dekat mana saya nak dapatkan link. Boleh tak bantu saya? Okay, insyaAllah mereka akan bantu anda. So dekat sini anda boleh nampak kita ada sediakan untuk 3 pilihan package ni ikut kemampuan masing-masing. So you boleh join untuk package kios RM4,969 sekali saja seumur hidup. Ataupun you nak join untuk package VIP offer RM879, Cik Yu buka untuk 10 orang sahaja yang terawal. Dan juga ataupun ada nak bermula dengan package starter RM99. Okay, so anda boleh pilih salah satu dan anda
Okey, baik. Dah screenshot dah? Okay, anda boleh screenshot untuk kita punya account bank. InsyaAllah sekiranya siapa yang berhajat untuk bersama dengan kita punya community, so kita akan invite anda dalam grup bimbingan dan kita akan banyak lagi, kita akan bermula terus dan juga banyak lagi ilmu-ilmu yang kita akan kongsikan dekat dalam grup support nanti InsyaAllah. Banyak lagi yang kita akan belajar selepas ni. Okay, baik. So, last yang Cik Yu nak kongsikan kepada anda adalah ini adalah 7 rahsia untuk anda berjaya dalam bisnes. Okey, yang pertama adalah anda kena buat keputusan. Bila anda dah buat keputusan, anda kena tahu dalam bisnes, anda dah buat keputusan, anda nak jadi apa. Sebab apa? Kita jangan buang masa. Okay, sebab sekarang ni dah bulan 6 dan nak masuk tahun 2026 dah. 2004 dah tinggalkan kita dah. 2005 tak lama lagi. Jadi kita dah banyak sebenarnya buang masa dan kita dah banyak buat bisnes lompat-lompat. So fokus pada satu platform dan buat betul-betul. Buat keputusan hari ini. Keputusan anda hari ini akan menentukan 10 tahun akan datang. Okay. Kemudian untuk dari segi modal. Dalam bisnes apa pun dalam dunia ni semua memerlukan modal. Kalau anda tak berani untuk berkomitmen untuk keluarkan modal, maka anda tak boleh pergi mana-mana. Okay. Kalau you ada pun sekarang ni, ada RM10 dekat tangan, you nak buat bisnes. Kalau you tak lepaskan, duit tidak akan berkembang. Tapi kalau you ada RM10 dekat tangan ni tapi you lepaskan duit tu, ni RM1 boleh buat ni, RM5 boleh buat ni. So dia akan spread, duit tu boleh berkembang. Okay, faham? Fokus dalam apa yang anda buat, bagi izinkan diri dalam masa 6 bulan, setahun belajar. Izinkan diri. Ikut leader-leader, ikut mentor yang dah berjaya dekat sini, apa yang mereka buat, tiru basi, buat. Bagi ni adalah bisnes yang sangat mudah. Secara buat juga doa, dapat peluang-peluang dapur dan sebagainya. Pada Cik Ayub, satu kewangan yang insyaAllah boleh membantu ramai lagi bagi orang di luar sana nak berjaya. Kalian dengan anda ambil peluang. Kalau kita tak faham, tak pandai, tak jadi masalah. Kita boleh belajar. Step by step. So follow leader anda, follow anda punya introducer yang jemput anda hadir pada malam ini. Sebab apa? Sebab mereka bukan biasa-biasa sebab mereka pun dah lama sebenarnya bermula dan juga mereka dah dapat pendapatan dekat sini. Jadi at least mereka dah ada pengalaman, follow mereka. Macam mana mereka buat, kita belajar sama-sama. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, untuk kita punya sesi kita pada malam ni dah habis. Okey, Alhamdulillah. So, saya harap you all dapat something pada malam ini. Okey. Buat pilihan ikut kemampuan masing-masing untuk anda sertai package yang mana. Okey, Cik Ayu buka 2 minit. Ada apa-apa soalan ke nak bertanya? Okey, Cik Ayu tengok dekat komen kalau you all ada. Okey. Ada apa-apa soalan nak bertanya? InsyaAllah Cik Ayu boleh menjawab soalan anda. Okey, jelas Kalau tak ada apa-apa soalan, okey insyaAllah kita akan jumpa nanti pada mungkin insyaAllah besok kita akan jumpa lagi. Jadi saya harap sekiranya ada rezeki untuk anda hadir pada besok, okey jangan lupa bawalah ramai kawan-kawan anda. Jangan datang seorang-seorang. Bawa kawan datang. Okey, at least kurang-kurangnya mereka dapat ilmu, okey mereka
tahu, oh rupanya ada dekat Malaysia ni platform yang macam ni. Ruginya aku tak tahu. Untuk pengetahuan anda, Cik Ayu kongsi sedikit ada Cik Ayu punya rakan, okay, yang mana sebab kita dah 3 tahun benda ni kita dah 3 tahun dan dia dah tahu kewujudan Airborne Smart ni awal tahun lagi. Masa awal-awal tahun lah dan dia follow tapi dia tak menyertai pun. So dia nampak still there kan, kami sentiasa lakukan aktiviti, kita buat preview, kita buat marketing seperti macam ini adalah kita punya orang kata wadah perjuangan kita. Kita buat secara online, gunakan apa saja marketing yang sedia ada. Dan follow rupanya dah 3 tahun dah guys. Last tu dia cakap apa? Saya dah follow Airborne Smart ni, saya dah tahu tentang Airborne Smart ni dah 3 tahun dah. Kalau dia bermula daripada awal tahun, mungkin dia dah bebas. Mungkin dia dah dapat lebih apa yang rakan-rakan yang lain dapat. Jadi sayang tak sebenarnya? Kita dah buang masa dah. Kita hanya jadi followers dan kita tak berani nak bermula. Okay? Jadi pada Cak Yu kan, kita jangan orang kata, sebab dia akan rasa macam mana Ya aku rasa menyesal lah. Kenapa aku tak join Kenapa aku tak bermula hari tu ruginya. Nampak tak? Okay, jadi kat sini kita tak nak ulangi lagi benda tu. Sebab kita dah 3 tahun. So nanti kita akan masuk 4 tahun, 5 tahun dan kita dah, kawan-kawan kita dah ramai dah yang sukses. Kita baru nak mula. Alamak. So kita tak nak macam tu. Jadi kalau ada rezeki untuk malam ni, terus je. Okay, bersama insyaAllah kita akan guide anda. Kita bagi sistem, terus tunjuk aja. Besok nanti boleh bawa rakan-rakan yang lain. Setiap minggu kita ada aktiviti dan sebagainya. Tak pandai cakap, itu nombor 10. Itu nombor 10. Tak apa. Bawa masuk Zoom, kita bagi penerangan, kita bagi penjelasan. Okay. Kita buat untuk sesi Q&A, tak faham, bertanya. Okay, kita akan bantu. At least kurang-kurangnya you all dapat ilmu. Cik you nak you all dapat ilmu dan you dapat nampak peluang ni. Sebab kita tak nak rasa ruginya. Aku baru tahulah padahal benda ni dah lama dah run. Jadi kita tak nak ada apa orang kata, penyesalan dekat situ. Okay, dapat sesuatu guys Okay lah, Cik you tanya lagi sekali. Ada apa-apa soalan nak bertanya tak? Okay, semua jelas Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah Cik doakan yang terbaik untuk diri anda. Okay, so ingat untuk package VIP RM879, Cik Ayu hanya buka kepada 10 orang sahaja. Okay, 10 orang yang terawal sahaja. Dan siapa yang serius untuk menjalankan bisnes, so you all boleh ambil untuk package mobile kiosk. Mobile kiosk bawah RM5,000 sahaja dan you dah boleh terus run bisnes. So kita akan bagi nanti semua untuk produk-produk yang bernilai RM2,000 tadi, you dah boleh run dah. Buatlah apa yang you nak buat. Okay, you nak generate income berapa kat sini, you boleh generate income. Okay, yang penting bermula dan belajar. Okay, all the best untuk you all. Sekiranya tak ada apa-apa soalan, kalau ada apa-apa soalan, anda boleh rujuk kepada introducer anda. Okay, Cik doakan yang terbaik untuk diri anda. InsyaAllah ada rezeki jumpa pada besok malam dalam sesi yang sama, jam 9 malam. Okay, apapun Cik Yu doakan yang terbaik. Okey, Cik Yu minta maaf kalau terlanjur kata dan juga bahasa. Cik Yu hanya sekadar berkongsi saja berdasarkan pengalaman dan juga apa yang dari Airborne Smart sama-sama kita dapat manfaat dia. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa anda next time. Bye-bye. Terima kasih Cik Ayu. Selamat malam. Bye-bye. Sama benda. Cik Ayu lama malam ni. Apa tu? Cik Ayu cantik malam ni. Terima kasih.